Wan, kemana saja Wan nak pergi, pergilah. Ayah tak mampu nak bawa Wan jalan macam orang lain. Doa ayah akan sentiasa dengan Wan. Ayah, kalau ayah ada pada hari ini, ayah bangga tak dengan Wan? Hai, aku dah lama rasa aku tak buat video YouTube. Hari ni aku akan sambung untuk nak pergi sambung aku punya pengembaraan untuk habiskan aku punya target satu Malaysia, keliling semenanjung satu Malaysia. Dan target hari ni aku tak, target untuk aku kali ni aku tak tahu sama ada aku nak berhenti dekat Mersing atau Kuantan. Kita tengok je lah ke mana yang Tuhan Allah nak bagi aku. Dan aku pun punya perjalanan aku tak expect apa dan aku tak planning langsung. Just aku rasa plan Allah yang akan jadi yang lagi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana ma kunna muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah perjalananku untuk keluar mengembara dan melihat ciptaan-Mu dan berjumpa dengan rakan-rakanku ya Allah. Dan mudahkanlah perjalananku sepanjang musafir yang aku lalui ini ya Allah. Semoganya semuanya selamat pergi dan selamat pulang ke rumah insya-Allah ya Allah. Sesungguhnya hanya kepada Engkau sajalah tempat aku berdoa, hanya kepada Engkau sajalah tempat aku bertawakal. Amin amin ya rabbal alamin. Agak nervous sebab kali ni tripnya aku akan pergi, aku akan buat solo, aku akan buat sorang-sorang. Nervous. InsyaAllah, jom guys. So kita nak keluar daripada Larkin Central dan aku rasa aku nak pergi dekat yang kosong KM JP tu. So aku nak solat dulu, lepas tu aku mungkin nak pergi makan kacang dulu, lepas tu baru aku pergi kedai masa malam pakcik aku niaga. Excited dan nervous juga sebenarnya. Aku tak sangka yang aku dah sampai JB ni sebenarnya ni. Aku kena singgah cari port jap. So aku nak tengok map ke arah mana yang aku nak pergi ni. Korang tengok dia punya climbing. Ya Allah, aku tak boleh kayuh. Aku tak tahu lah berapa kilo beg yang aku bawa ni dengan belakang ni. Aku tak tahu berapa kilo. Menggigil juga kaki aku. Banyak gila pai climbing. Apa dah? Aku tak tahan. Dia gembek siap. Ya Allah. Oh, downhill. Hai. Happy gila. Sebab aku dah lama gila aku tak buat touring. Lepas tu kali ni yang special ni sebab aku buat sorang-sorang. Ya Allah. Ya Allah, bestnya. In 300 meters, turn right onto Jalan Sri Leland. Aku dari tadi aku tak habis-habis senyum walaupun banyak bukit kan, tapi dia punya happy tu macam ya Allah. Bukit-bukit. Aku tak tahu, aku memang tak tahu berapa kilo aku bawa ni. Sebab aku bawa benda ni, trip yang aku fikir untuk 2 minggu. Tak ada sampai 2 minggu, 1 minggu setengah sikit lah, dalam 13 hari. Kita ikut lane basikal. Ya Allah, dah sampai JB.
Aku dah sampai JB. Aku macam tak percaya aku dah sampai JB. Satu benda yang aku rasa macam aku impress untuk diri aku sendiri sebab aku ambil keputusan untuk aku nak touring seorang-seorang. Pengembaraan bermula. Jom. Yeay, kita dekat titik permulaan ke benua Asia. Johor Bahru Zero. Siapa sangka hari ni aku menjejakkan kaki dekat titik permulaan dunia Asia 0 km JB. Best gila. Belah sana tu Singapura. Dan aku kat tengah-tengah ni. Kalau korang nak cari 0 km ni, korang kena pergi dekat ni, pejabat pos. Kilometer sifar KM0 ialah batu tanda yang menunjukkan titik permulaan Jalan Raya Paling Selatan Semenanjung Malaysia. Ia terletak di Jalan Ibrahim Sultan berhadapan pejabat pos Johor Bahru sebagai titik rujukan di mana ia telah diukur secara manual. Semua jalan raya utama di Semenanjung Malaysia telah bertemu di Johor Bahru sebelum ia dihubungkan ke Singapura melalui Tambak Johor apabila ia dibuka kepada lalu lintas pada tahun 1924 dan telah menjadikannya sebagai KM0 kebangsaan. Ia juga merupakan titik KM0 bagi benua Asia. So aku dah sampai kat sini bukan dengan kereta tapi dengan basikal. Aku macam nak nangis sebab saya rasa Allah. Sekarang jam dah tunjuk pukul 4. Aku kat sini lagi. Dan macam yang kalau korang boleh tengok, aku ada 37 km untuk pergi ke Kulai. Aku nak pergi melawat aku punya pakcik aku, pak uti aku. Sebab ya dia baru kehilangan isteri dia. So aku macam saja nak melawat dia, nak tengok dia okey tak okey kan. Sebab aku dah lalang kat JB, melawatlah kita punya saudara mara kan. Jom, aku buat vlog ni macam orang gila, cakap seorang-seorang. Tapi tak kisahlah orang tak peduli pun korang. Jom. Aku tadi dah nak gerak, tapi aku fikir balik sebab aku nak tak aku kalau tak bila lagi aku nak sampai sini. Belum tentu lagi nanti aku akan jejak kaki lagi kat sini kan, tak tahu lagi. So ala-ala aku letak so aku ambil gambar, ambil video puas-puas. Kan nombor 4. Jom. Bila aku nak gerak, aku telah ditegur oleh orang yang aku tak kenal dan dia sedang buat kerja dekat situ. Bye 0 km. Gerak dulu. Kita dapat subscriber baru ni. Bangladesh. Bangladesh. Thank you bang. Belum? Oh, sudah. Sudah? Okay, alright. Thank you bang. Okay, alright. Bang, terima kasih bang Alright, bye. Jumpa lagi. Alright. Thank you bang. Selamat bekerja. Okay, bye-bye. Bye. Sebab itulah aku suka travel. Inilah pengembaraan tau. Kau akan jumpa stranger lepak, borak. Tiba-tiba tanya dari mana. Dia pun daripada Bangladesh. Tapi dah fasih lah cakap Melayu kan. So sekarang ni aku kena cari masjid. Aku kena solat dulu. Lepas dah solat baru kita teruskan perjalanan. Sebab nanti kan aku dah terkejar-kejar untuk nak solat. Kita dekat masjid India. Aku nak solat jamaah takdim dulu.
Lepas tu kita gerak jalan ni. Sorak dia. Perjalanan aku nak ke Kulai, bila aku tengok map, memang guna jalan raya besar ni. Agak takut juga lah sebab tadi jalan tu dia tengah repair. Jalan kecil, 2 lane. So sekarang aku kena tempuh. Nanti dekat yang masuk Senai tu baru okey sikit. Jalan dia dah bukan jalan raya lagi lah. Jalan raya lah tapi tak sibuk lah. Dan aku kena lari cepat-cepat sebab ni orang balik kerja tau. Oh. Jalan raya dah start jam lah, orang dah balik kerja. Sekarang pun dah pukul 4.45. Oh. Aku kena kayuh cepat-cepat ni masalahnya. Dengan keadaan berat macam ni kayuh siap. Boleh lah, boleh. Kita cuba. Ya Allah, jauhnya. Tak sampai. Tolonglah, aku tak nak overtime. Aku nak on time. Kalau overtime kayu sampai malam. Oh, 30 kilo pun dengan bukit dia kan. Oh, terasa lah. Memang dragon back lah. Kak dah haus. Macam mana boleh terserempak ni bang? Ya Allah. Nak ke mana? Ha? Buat konten lah. Biasa Rabu ni. Ha. Ya Allah. Kan aku dah cakap aturan Allah tu cantik. So aku tak plan dan biarkan Allah yang atur. Dapat jumpa orang yang aku tak sangka tiba-tiba kat tepi jalan raya jumpa. Allah. Hebat tau aturan Allah tu. Sebab tu aku suka travel macam ni, travel orang. Ya Allah. So tak tahu malam ni dia kata ajak lepak sebab hotel yang aku duduk tu dengan rumah dia dekat. So aku cakap dengan dia apa-apa bagi tahu sebab aku pun off plan. Ada lagi apa? Tadi aku tengok ada lagi 10 km. Jalan raya agak sibuk lah. Memang sibuk. Aku kena cepat sikit. Aku tak nak overtime. Aku tak boleh nak teruskan lagi kayu orang. Dia punya bukit je. Lepas tu bukit lagi. Kaki aku dah letih. Allah. Bolehkah aku teruskan lagi ni? Kaki aku dah sakit ni. Aku teringat masa aku hiking dekat CBL. Nak pukul 7 pun masih lagi hiking. Sama juga dengan keadaan sekarang. Nak pukul 7 pun masih lagi kayuh basikal. Lagi tak tahu lagi km. Aku dah barai, dah penat sangat ni sebenarnya. Allah. Di air mangga. So, aku jalan pasar malam. Sebab aku dah barai gila. Orang dah tengok aku ni nak macam dengan basikal dia. Tak lah. Aku tak larat dah. Nak air. Assalamualaikum. Oh, dah habis ya. Hai Allah. Hai. Hari ni kita makan mi kari bro. So ni aku punya sepupu Pak Uti punya anak. So aku singgah diorang punya pasar malam lah. So mi kari. Ni air yang aku order dah habis lah. Memang barai gila. Tak sangka JB ni banyak bukit lah. So jemput makan dulu. Selepas seharian aku tak makan, inilah mi kari yang aku rasa paling sedap kat dunia. Satu hari aku tak makan tu. Apa gila. Aku makan untuk kali yang kedua. Aku makan nasi ayam pula. Seharian sihat hati kayu. Memang gila tu. Dia punya bukit boleh tahan. Memang boleh tahan.
Kita semua ada impian dan tanggungjawab yang digalas. Entah kenapa aku merasakan seperti kita hidup bersistemkan yang kita sendiri buat. Membuatkan kita lupa tentang makna kehidupan itu sendiri. Bila aku mengembara, entah kenapa, aku suka melihat keadaan sekeliling dan telatar manusia. Bila aku mengembara, entah kenapa, semua benda menjadi ringan. Hari ni aku terpaksa overtime sampai malam. Setengah jam untuk sampai ke hotel. Let's go! Ini tempat aku tidur untuk malam ni. Okey tu, harga pun okey. Lepas tu korang boleh tengok. Wah. Korang boleh pilih warna. Kan? Big pink lah. Different. Oh. Jadi lagi terang. Lap sikit dah. Okay, apa lagi? Oh. 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 So, aku rasa ni lagi mandi. Aku tunjuk korang bilik air dia. Aku rasa okey je. Cakap terima kasih dekat Dak Jemi sebab bagi biskut banyak gila dia bagi. Dia cakap apa? Kau kan nak pergi touring, kau ambil je Wan, bawa bekalan. Terima kasih Mi. Ambil tempat yang asal boleh tidur je. Kapsul hotel kat sini macam baik, just nice. Marah-marah aku. So kita jumpa untuk hari besok pula, aktiviti esok. Selamat malam. Kabar raya ni.